الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaan rahmat dan kasih-Nya dipertemukan kita pada pagi yang indah ini, dapat bersama-sama menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah sebagaimana tuntutan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita menduduki sebentar satu majlis yang mulia. Mudah-mudahan dikurniakan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampuni pada sekalian dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan amalan ini, semuanya kita ini beroleh pahala ganjaran kebajikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan menyambung kembali sambungan daripada pengajian semalam, iaitu pada menyatakan kelebihan iman, dan kita masuk pada awalnya pada bahagian yang menyatakan bahagi-bahagi kepada bahagian iman. Perbahasan sambungan daripada semalam iaitulah yang dikatakan sebagai iman daripada ayan, iaitulah pada ma'rifatullah di dalam jalan pengawasan batin, yaknilah bagaimana pengisian rohani kita ini penuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan tiada pada yang lain, bagi bertujuan untuk mendapatkan yang namanya disebutkan sebagai muraqabah hati. Seperti mana yang diberitahu semalam, diambil rujukan daripada seorang alim yang bernama Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan di dalam kitabnya Tarbiyah Ruhiyah, menyatakan ada 4 jenis muraqabah yang boleh diamalkan oleh hati-hati manusia di dalam meningkatkan iman itu kepada iman ayan, ataupun disebutkan di dalam ini sebagai ainul yaqin. Bagi Allah itu sekira-kiranya tiada gaib daripada sekejap matanya. Sagi kita akan perjelas sikitlah makna pada melihat Allah tiada gaib pada sekejap mata. Katanya Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan, yang pertama yang disebutkan sebagai muraqabah ini adalah muraqabah ketaatan. Di dalam urusan seharian kita ada 2 jenis ibadah. Satu adalah ibadah khususiyah, yang kedua adalah ibadah am. Ibadah khususiyah ini adalah satu ibadah yang memang dikhususkan sebagai satu amalan yang berbentuk ibadah, dan tiada yang lain memang ibadah. Dan pada ibadah am adalah pada satu kelaku ataupun satu perbuatan yang asalnya bukan ibadah tetapi diniatkan pada Allah, maka dijadikan ia sebagai ibadah. Contohnya pada khususiyah ini macam yang kita buat tadi, solat secara berjemaah. Solat secara berjemaah ni memang ibadah, tak ada tujuan lain dah. Datang masjid, semayang. Semayang, angkat takbir sampai bagi salam, tak ada tujuan lain, memang itu sahaja. Tapi kalau kata kita buka Facebook, kita tak pernah ada Facebook, kita buka Facebook, kemudian kita daftar akaun Facebook, letak nama, letak gambar, adakah itu ibadah? Bukan ibadah. Tapi di dalam Facebook itu kita guna untuk menyebarkan ayat-ayat dakwah, pemahaman-pemahaman Al-Quran, teguran-teguran ulama, maka dapat orang ambil manfaat daripadanya dan dapat diamalkan, maka jadilah satu bentuk ibadah, dapat pahala sedekah.
Sebab menyebarkan sesuatu yang baik, dia dapat pahala sedekah. Itu dia panggil ibadah khusus dan ibadah am. Ibadah yang asalnya kalau ikut tak kira ibadah, tapi sebab dia buat tu ikhlas kerana Allah pada tujuan dan jalan syariatnya, maka dia dapat pahala orang yang beribadah. Jadi dalam muraqabah ketaatan dua perkara tadi itu, hati dia itu ditetapkan, diqasadkan niatnya itu hanya kepada Allah sahaja dan tiada pada yang lain. Tiada pada kaitan makhluk di dalam pada sekalian amalannya, sama ada ibadah yang khusus atau ibadah yang am. Makhluk tak ada dalam hati dia. Yang ada cuma Allah melihat dia dan dia melihat kepada kebesaran Allah. Itu dia panggil sebagai muraqabah ketaatan. Yang kedua adalah muraqabah kemaksiatan. Muraqabah kemaksiatan ini adalah bila mana seseorang itu mendapatkan satu iman ainul yaqin, maka dia meyakini di dalam keseluruhan hati dia bahawa Allah sentiasa mengawasi segala gerak-geri. Kalau orang dia datang masjid, dia nak mencuri, dia tengok apa dulu? Dia cari CCTV. Dia tengok CCTV ini jauh ni, coverage ni tak apa kuat. Contohnya, dia tala tang ni, tapi tang tu tak tala. Kebetulan tabung tu duduk tang sana. Ataupun tengoklah kursi nampak besi, jadilah jual kat besi buruk dapat RM5, boleh beli rokok Jones kotak. Contohnya. Jadi dia melihat pada muraqabah itu dari sudut makhluk. Dia tidak melihat pada Allah Ta'ala Al-Basir, yang maha melihat, yang maha mengetahui pada segala sesuatu. Jika dia maha melihat pada segala sesuatu, maka sudah tentu tidak ada yang kita boleh sembunyi dan tidak ada benda yang kita boleh sorok, termasuk dalam apa yang ada di dalam hati kita. Semuanya berada di bawah penglihatannya. Maka setiap kali dia nak berbuat pada sesuatu, maka dia menjadi orang yang takut. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Surah Al-Mulk ayat 12. Bagi orang yang sesungguhnya takut kepada Allah dalam keadaan tidak ada siapa yang melihat. Tak ada siapa tengok, tak ada siapa larang, tak ada siapa tegah. Diri dia sendiri yang ada kekuatan di dalam menghalang diri dia. Itu yang dia panggil sebagai mandana nafsahu. Bagi orang yang mengawal hawa nafsu dia, mengawal pada kehendak dan keinginan diri dia. Rasulullah kata orang ni sebagai al-kayyis, orang yang cerdik. Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ni Nabi sebut sebagai orang yang dia mengawal hawa nafsu dia, keinginan dia. Jangan. Ni Allah tak suka, ni Allah tak bagi. Ini disebut sebagai jalan syariat Allah dan Rasul. Jadi, bila mana dia ada muraqabah dalam kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala, maka dia tidak akan berbuat kepada satu maksiat dengan sengaja. Adapun yang berlaku adalah dalam keadaan tak sengaja atau kejahilan diri. Itu sahaja. Tapi saja-saja ada nak buat, bukan dia. Yang ketiga disebutkan sebagai muraqabah mubah. Muraqabah mubah ini adalah satu perkara yang mana boleh sahaja untuk dia laksana ataupun dia tak laksana. Boleh sahaja kalau dia nak tolong, boleh sahaja kalau dia tak tolong. Boleh sahaja dia nak buat, boleh sahaja dia tak buat. Contohnya, kalau dia masuk masjid, dia nampak tek cicak. Nampak tek cicak, boleh tak dia ada pilihan untuk dia tidak sapu tek cicak? Ada tak dia berdosa? Dia tak berdosa. Tapi kalau dia sapu, dia dapat tak pahala? Maka dia dapat ganjaran daripada Allah. Mana kata boleh sahaja dia nak buat, boleh sahaja dia tak buat. Jadi dalam bab ni, dia dipanggil sebagai muraqabah mubah. Muraqabah mubah ni, orang yang memilih untuk memaksimalkan segala apa yang dia boleh laksanakan itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun pada ketika itu ada orang melihat ataupun tidak ada yang melihat, ataupun ada yang menyuruh ataupun tidak ada yang menyuruh. Bergantung kepada hati dia ketika itu. Ada orang bila mana dia nampak orang aksiden, sebahagian dia ni memang pantang tengok orang aksiden, pantang tengok, nampak je kereta berhenti, dia pun tak berhenti juga. Pasal apa? Pasal memang dia ni suka menolong orang yang berada dalam kesusahan. Jadi ini orang dipanggil sebagai muraqabah mubah. Di antara lain daripada muraqabah mubah ni juga adalah orang yang beradab, orang yang berani, orang yang bertanggungjawab, orang yang bersederhana, orang yang jujur tutur katanya. Ini juga adalah orang yang disebutkan sebagai muraqabah mubah.
Dan yang terakhir disebutkan sebagai muraqabah musibah. Muraqabah musibah ini adalah satu bentuk reaksi ataupun bagaimana kita merespon pada satu-satu bentuk ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebab sebahagian daripada manusia meyakini bahawa kalau Allah bagi dia kesenangan, maka cinta Allah pada dia. Tapi Allah berikan kepada dia kesusahan, Allah Ta'ala tinggalkan dia. Allah Ta'ala tak pandang pada dia. Sedangkan bila mana kita melihat pada susuk tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah seorang yang paling berat ujiannya. Belum lahir lagi telah diambil ayahnya. Ketika usia baru berapa tahun berpisah pula dengan ibunya. Kemudian baru umur tadika, kita kata umur tadika lah, telah pergi pula ibundanya. Baru darjah 4 darjah 5 meninggal pula tok kesayangannya. Baru umur belasan tahun udah kena meniaga, udah kena mengembala kambing. Baru umur sekian-sekian dah Allah Ta'ala uji dengan kesusahan. Allah Ta'ala uji dengan kehidupan masyarakat yang terlalu jahil. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usianya telah pun mencapai anggaran 35 tahun mengambil keputusan untuk pergi ke Gua Hira. Duduk seorang-seorang beruzilah dengan Allah Ta'ala mencari petunjuk bagaimana nak menjauhkan diri daripada segala kemaksiatan yang ada di dalam kota Mekah ketika itu. Sebab belum dilantik menjadi Rasul, jadi dia boleh beruzilah. Tapi selepas dilantik menjadi Rasul, tak boleh duduk seorang-seorang dah. Sebab nama pun Rasul. Rasul ni daripada asal perkataan risalah. Risalah ni adalah penyampai. Sesuatu yang disampaikan, maka dia wajib menyampaikan apa sahaja yang diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi Rasulullah sendiri diuji pula dengan kematian anak lelaki. Sampai 3 orang anak lelaki meninggal. Sehingga kan tiba pada giliran anak yang ketiga tu, namanya Ibrahim, anak bersama dengan Maria Al-Qibtiyah. Sampai Rasulullah SAW menangis menitis air mata. Bila sahabat tengok, Rasulullah bukan tak boleh kan menitis air mata ni? Tanya kat Rasulullah. Rasulullah kata, yang aku larang itu adalah menangisi dalam keadaan meratapi kematian seolah-olah tidak menerima dan tidak meredai pada ketentuan Allah Ta'ala. Hak tu yang aku larang. Adapun tangisan aku ketika ini, kata Nabi SAW, ada tangisan kasih, tangisan sayang. Maka daripada situ yang kita ambil kisah tu, bila mana ada ahli keluarga kita yang mati, kita boleh menangis, menitik air mata atas muka jenazah pun tak berdosa, tak ada masalah. Ni sampai kadang bila mana isteri kematian suami, isteri tu teresak-esak, nampak air mata, orang tarik dah bini dia. Jangan. Azab jenazah tu. Jahilnya orang yang berada di sekeliling jenazah. Padahal tak ada masalah, biarlah dia nak menangis, dia nak cium paha pun. Orang kata, batal wuduk jenazah lagi. Lah, jenazah tu memang dia ambil wuduk untuk dia, tapi bukan tujuan untuk semayang. Tujuan dia sunnah. Ambil wuduk bagi jenazah selepas dimandikan pada mayat tersebut. Tapi adakah batal wuduk jenazah tu? Tak batal, sebab dia adalah orang yang telah mati, yang telah berpisah pada jasad dan roh dia. Maka segala taklifi tidak akan terjadi pada dia. Tu kita kena faham yang dikatakan sebagai af'alun mukallafin, pada perbuatan orang yang dikenakan pada hukum-hukum tersebut di atas perbuatan dia tadi. Sedangkan itu bukan perbuatan dia. Dia baring saja beku, kemudian orang sentuh dia, dan dia tidak ada kuasa apa-apa untuk menghalang. Dia tak ada kuasa apa-apa untuk dia mengelak dan sebagainya. Dia bukan lagi orang yang tergolong dalam golongan orang yang terkena taklif pada sekalian hukum. Tu kalau orang dia faham pengurusan jenazah. Itu sebab penting, walaupun pengurusan jenazah ni sekadar kita kata ilmu fardu kifayah, tetapi penting bagi orang Islam ni dia tahu apa yang berlaku, apa yang ada dalam proses. Sebab kadang-kadang kejahilan ni dia jadi berketurunan. Pasal tak pernah mengaji, tak pernah masuk kursus, maka kejahilan tersebut dia sampai pada anak dia sampai pada cucu dia besok ada anak sampai pada. Jadi turun-temurun, pasal apa tak boleh cium jenazah? Opah aku dulu tak bagi. Padahal opah dia dulu tak reti. Itu sebab dalam bab syariat saya sebut dah semalam, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan orang yang mengikut pada kehendak diri dia nak cakap apa. Dia pandai-pandai dia nak berhukum. Jangan orang yang
mengikut hawa nafsu dalam dia nak menetapkan sesuatu perkara. Pasal allazina la ya'lamun, orang-orang ni dia bukan tahu apa. Ini Allah Taala pesan dah pada kita. Jadi dalam bab muraqabah musibah ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok bagaimana reaksi kita dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasulullah bila mana mati anak-anak dia lelaki 3 orang, ada orang-orang yang kata Rasulullah ni tak ada keturunan. Rasulullah ni keturunan dia terhenti disebabkan oleh tidak ada anak lelaki. Sedangkan Rasulullah ni special. Rasulullah ni adalah orang yang mana bukan keistimewaan itu disandarkan pada Rasulullah, tapi Rasulullah yang menjadi sandaran pada keistimewaan. Itu mukjizat Rasulullah. Itu sebab bila mana Rasulullah meninggal hari Isnin, orang tanya, awak Rasulullah meninggal hari Isnin, bukankah kalau meninggal hari Jumaat itu mulia? Pasal Rasulullah kemuliaannya itu tak payah tunggu hari Jumaat. Meninggal hari Isnin pun, Isnin menjadi mulia kerana Rasulullah SAW lahir dan meninggal pada hari Isnin. Di antaranya menyebabkan kita berpuasa sunat pada hari Isnin. Dan pada hari Khamis adalah juga kerana kesukaan Nabi SAW untuk puasa hari Khamis, maka dijadikan sebagai satu ibadah yang sunnah untuk kita melaksanakan puasa sunat. Jadi keistimewaan itu yang bergantung pada Rasulullah, bukan Rasulullah yang bergantung pada keistimewaan. Itu sebab hanya Rasulullah SAW saja yang mempunyai nasabnya itu daripada anak perempuan. Adapun pada kita yang lain, semua nasab itu daripada anak-anak laki. Jadi kalau kata saya contohnya, nama saya ada Raja. Sebab memang betul asal keturunan Raja, cuma takhta dah tak ada lah. Ada takhta tak duduk tangi lah. Ayah saya Raja, turun kat saya Raja. Mai tang anak saya pun Raja juga. Tapi sebab anak saya perempuan, maka bila anak saya perempuan, dia berkahwin besok, katalah dengan bukan orang yang ada darah Raja ataupun nama Raja, maka cucu saya, dia tak boleh buh nama Raja. Sebab kalau undang-undang Malaysia sendiri nak buh perkataan tengku, Raja, teku, megat, semua ni kena ada silsilah. Semua ni dia kena ada rekod. Dia tak boleh nama ayah Muhammad Zubir, nama anak nak letak Raja Zubairah. Tak boleh. Dia mesti ada susu jalur keturunan dia, mesti ada rekod dia, baru boleh buh nama. Itu sebab nasab itu dijaga. Jadi bila nama Rasulullah SAW itu dinasabkan pada anaknya Fatimah, maka anak-anak daripada Fatimah itu perkembangannya melahirkan zuriatnya sampailah ke hari ini. Sehingga kan orang yang kata Rasulullah tak ada keturunan, Allah bidah balik. Allah Ta'ala kata apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka inilah yang tidak akan mempunyai keturunan. Keturunan mereka inilah yang akan terhenti, yang akan mati, yang akan terhapus dia punya susu jalur. Bukan Rasulullah SAW. Bahkan bila mana orang tanya, betul ke Rasulullah ni ada keturunan sampai kelak? Kalau dia kata Rasulullah dah tak ada keturunan, macam mana kita nak guna hadis yang Rasulullah sebutkan bahawa di akhir zaman akan datang seorang daripada keturunan aku, namanya seperti nama aku, nama bapaknya seperti nama bapakku, yang kita sebut sebagai Imam Mahdi. Macam mana kita nak guna hadis itu? Sedangkan Imam Mahdi ini nama seperti nama Nabi, Nabi sebut. Dan nama bapaknya juga seperti nama bapakku, kata Nabi. Dan dia daripada keturunan aku. Takkan tiba-tiba mestilah ada dia punya susu jalur kelahiran. Cuma cabang yang mana satu, wallahu a'lam. Pasal dari sudut cabang syajarahnya tu, kita kata pohon-pohon kekeluargaannya tu terlalu banyak, ada ratusan daripada aliran ini, golongan itu, negara ini dan sebagainya, terlalu banyak. Jadi Imam Mahdi tu mai pada susu jalur mana, wallahu a'lam. Yang pastinya boleh berbahasa Arab dengan fasih. Maka kita mengambil satu pandangan, mungkin dia adalah daripada kalangan orang-orang daripada sebelah Arab. Mungkin boleh jadi. Sebab kalau ikutkan di Malaysia pun banyak je keturunan Nabi. Contoh macam dulu tuan-tuan jemput Piyu Sheikh kan. Piyu Sheikh itu keturunan Rasulullah lah. Sebab tu nama depan dia ada Sheikh. Sheikh kalau di Malaysia adalah keturunan Rasulullah. Sheikh ni asal daripada perkataan Sayyid. Sayyid ni maksud dia tuan. Jadi dipendek-pendek sampai lah ni dia jadi Sheikh. Sheikh kahwin dengan
syarifah. Itu sebab syarifah dia akan jaga syarifah ni supaya kalau boleh jangan menikah yang selain pada bukan syekh. Nak menikah mesti dengan syekh. Pasal kalau syekh nikah dengan orang biasa, anak tetap syekh. Tapi kalau syarifah nikah dengan orang biasa, hilang dah, tak ada dah. Itu dipanggil nasab melalui anak laki-laki. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah orang yang diuji dengan pelbagai jenis ujian yang cukup berat. Dengan bini meninggalnya lagi, dengan anak meninggal, anak pula diceraikan, anak yang bernama Ruqayyah dan anak yang bernama Ummu Kalthum, yang mana menikah dengan Allahumma salli Muhammad, anaknya kepada Abu Jahal. Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Lahab, minta maaf silap. Satu bernama Utbah, satu lagi bernama Utaibah. Dua ekor anak pada Abu Lahab ni disuruh oleh bapaknya ceraikan dua-dua anak Rasulullah. Habis kena cerai anak Rasulullah. Nampak betapa sedihnya kehidupan Nabi SAW. Tiba-tiba bila dia ni hak bukan siapa-siapa ni, Allah bagi sedih, dia berasa Allah tak sayang pada dia. Sedangkan Rasulullah sebut may yuridillahu bihi khaira yusibhu min. Barang siapa yang Allah nak kebaikan pada diri dia, Allah akan bagi dia ujian demi ujian. Allah nak tengok sebab Allah Ta'ala tahu dia ini adalah dari kalangan orang yang berkemampuan. Itu kita sebut dari sudut muraqabah musibah, dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasih Alwan di dalam kitabnya Tarbiyah Ruhiyah. Jadi bila mana kita sebutkan berkenaan dengan tiada gaib daripada sekejap mata, maknanya mata dia ini sentiasa memandang kepada Allah. Tapi adakah yang dia lihat tu Allah? Walaupun sebahagian orang tanya, kenapa kita tak boleh melihat Allah sedangkan Allah itu ada? Dan bagaimana pula orang yang mengatakan bahawa dia boleh melihat Allah sedangkan Allah itu tidak boleh dilihat? Dah lagu mana? Jadi dalam bab melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita kena tengok pada pertama dalil akal lah. Selemah-lemah pada dalil akidah. Kita lihat pada dalil akal, yang pertama adalah, adakah semua makhluk Allah Ta'ala itu boleh terlihat? Adakah semua makhluk Allah itu terzahir? Tidak. Di antaranya apa? Malaikat, jin. Kalau dia tak percaya malaikat dengan jin, bagi dekat dia benda yang ada depan mata dia. Contohnya apa? Ni kipas. Kipas ni sekali dia pusing, bila dia pusing dia keluarkan apa? Angin. Okey, angin tu mana? Buat main pegang buah dalam hotel, kita nak tengok. Kalau dia boleh buat, maka kita boleh ikut dia. Tapi kalau dia tak boleh buat, dia kena ikut kita. Dia kena ikut kita meyakini pada perkara yang ghaib. Pasal sebahagian orang dia tak percaya dengan Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, ayat 3 tu sendiri Allah Ta'ala dah memperjelaskan berkenaan alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada orang-orang yang beriman ini percaya dengan perkara-perkara yang ghaib, benda yang tak terlihat oleh mata, benda yang tak boleh didengar. Ada boleh dengar suara malaikat? Tak boleh. Paling-paling pun dia boleh mengetahui melalui pembelajaran yang telah pun disampaikan oleh alim ulama, petikan daripada di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran. Itulah paling gagah pun. Jadi makhluk pun ada yang tak boleh dilihat. Ini kan pula Allah yang maha agung, yang maha besar. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah, kalau kita tengok pada zaman Jepun dulu, zaman Jepun semasa masih menggunakan maharaja, yang maharaja terakhir itulah, Jepun ni dia adalah orang yang cukup kasih dan taat pada maharaja, sehingga kan maharaja ini dianggap sebagai insan suci. Suci tak sucinya maharaja dia ni, rakyat tidak pernah melihat siapakah maharaja. Dan yang boleh melihat maharaja adalah orang-orang yang tertentu sahaja. Sebab apa? Sebab manusia yang suci lah kita kata. Maka mata tidak boleh melihat pada perkara yang suci, kerana mata manusia dia anggap sebagai mata yang kotor. Jadi sesama manusia sendiri membuat penilaian bahawa mata manusia ini adalah mata yang kotor, mata yang penuh noda, mata yang penuh dosa, maka tidak layak dalam melihat pada sesuatu yang suci. Bagaimana pula dalam bab melihat Allah? Allah Ta'ala ni maha suci. Subhanallah, maha suci Allah.
suci daripada sekalian mukhalafatuhu lil hawadis, daripada perkara yang bersalahan-salahan dengan yang baharu. Apa yang baharu? Yang ada selepas pada yang tiada. Itulah maksud baharu. Asalnya tak ada, jadi ada. Itu baharu. Jadi Allah ni adakah tiada kepada ada? Tak. Allah itu adalah qadim, kekal, berdiri awal dah. Tidak ada daripada tiada kepada ada. Memang ada dah wujudnya. Kita ni wujud pada majazi. Sedangkan Allah Ta'ala itu adalah wujud hakiki. Jadi dalam bab itu pun kita tak boleh nak nafi dah. Mata kita ni layak ke nak memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga adalah Allah Ta'ala ni maha adil dan maha saksama. Jika Allah menzahirkan pada dirinya, bagaimana pula imannya orang yang buta? Sedangkan orang buta juga layak beriman dan wajib beriman. Dia masih ada telinga untuk mendengar, masih ada mulut boleh bercakap, cuma mata je tak nampak. Maka kalau orang yang buta, bagaimana nak menyatakan pada iman jika Allah itu boleh terlihat sedang dia tak dapat melihat? Jadi adakah adil untuk orang yang buta? Tak adil. Jadi senang cerita, semua tak boleh tengok. Bila yang boleh tengok? Bila mana kita sebut tentang nikmat, bila kita sebut tentang kebesaran, macam saya sebut semalam, adakah dunia ini tempat pembalasan nikmat? Bukan. Dunia ini adalah tempat kita bersusah payah. Kalau dunia ni tempat nikmat, maka apa guna syurga? Syurga ni nak buat apa kalau dunia ni kita dah nikmat awal-awal dah? Maka di dalam syurga lah selayaknya kita dapat melihat Allah, dan Allah Ta'ala akan memberikan nikmat yang paling besar, yang paling indah, yang paling sedap dalam syurga adalah apabila menzahirkan pada zatnya terbuka pada sekalian hijabnya. Maka ketika itu terpanalah pada sekalian penduduk syurga tidak pernah melihat pada satu kecantikan, keajaiban yang paling agung sendiri, iaitulah pada melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu kita panggil dari sudut hukum akal. Yang kedua, kita panggil dari sudut hukum dalil Quran. Baik, bila sudut Quran hadis, maknanya yang boleh menerimanya hanya pada orang yang ilmul yaqin. Ilmul yaqin dan juga ainul yaqin boleh terima dalil Quran, dalil hadis. Siapa dia? Tuan-tuan yang ada kat depan ni lah. Contohnya sebeginilah. Bila mana pernah terjadi satu peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bila mana Rasulullah SAW balik daripada Isra' wal Mi'raj, isteri baginda Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak?" Nak tanya, boleh melihat ke pada Tuhan kamu itu? Kamu nampak tak Tuhan kamu tu? Kata Nabi SAW, "La. Nurun ala nurun ana arah." Sebab Allah Ta'ala ni adalah cahaya di atas cahaya, di atas cahaya, di atas cahaya yang cukup agung, dia kata. Jadi tak dapat melihat, kata Allah ni, sebab terhijab pada cahaya-cahaya. Adakah Allah itu memerlukan pada hijab? Tak. Hijab tu bukan menutup Allah, itu kita kena faham. Hijab yang ada, cahaya-cahaya, lapisan-lapisan yang ada, tidak menghalang Allah, tetapi bagi menghalang kita, menghalang pada sekalian makhluk pada melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah tidak bergantung dan tak perlu kepada hijab-hijab tersebut. Jadi Rasulullah SAW sendiri mengatakan dia tak pernah melihat walaupun telah naik ke langit. Jadi bila kita tengok pada langit, tak pun kita tengok pada Nabi hak sebelumlah. Siapa dia? Nabi Musa AS. Nabi Musa AS sewaktu dikirim wahyu kitab Taurah di Bukit Tursina. Ada satu gunung di bahagian Mesir, nama dia Bukit Tursina. Bila mana naik ke sana 40 hari 40 malam, meninggalkan umatnya bersama dengan Nabi Harun AS. Ketika itu ada satu permintaan Nabi Musa AS. Apanya minta Nabi Musa AS? Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-143. Maka ketika ini, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ini permintaan daripada Nabi Musa AS. Apanya kata Nabi Musa? Ketika mana waktu yang telah kami tentukan itu, iaitulah dalam tempoh 40 hari duduk di Bukit Tursina, dan
Tuhannya itu berkata-kata dengannya. Sebab Nabi Musa ni mukjizatnya dapat berkata-kata secara langsung dengan Allah. Maka dimintalah oleh Nabi Musa, katanya qala rabbi arini anzur ilaik. Wahai Tuhanku, zahirkanlah tubuhmu, zahirkanlah dirimu, aku nak tengok. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani. Katanya Allah, lan tarani. Lan tarani kita kena ambil dalam kaedah nahwu bahasa Arab, lughah dia ada 3 kosakata bagi la. Yang pertama disebut sebagai la. La ni maksud dia tidak. Tu maksud la. Yang kedua la dengan mim, maksud dia lam. Lam ni maksud dia tidak pernah. La tidak, lam tidak pernah. Tapi di sini Allah Taala guna perkataan lam dengan nun, lan. Lan ni maksudnya tidak akan sesekali pernah. Tu makna. Kalau Allah Ta'ala qala la tarani, Allah Ta'ala kata, oh kamu tak boleh tengok, maknanya khusus pada dia, dia tak boleh tengok. Ataupun qala lam tarani, kalau Allah guna itu, kamu tidak pernah tengok, tapi kamu akan tengok. Itu maksud dia. Tapi kalau qala lan tarani, kamu takkan sepenuh kali boleh tengok. Bila Allah Ta'ala guna qala lan tarani, makna Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa sendiri yang dikatakan sebagai orang yang boleh berkata-kata langsung dengan Allah pun tak akan boleh sekali-kali tengok. Tapi Nabi Musa minta juga, maka Allah Ta'ala kata apa? Walakin anzur ila jabal. Aku akan menzahirkan kebesaranku, kata Allah. Bukan zahirkan Allah, zahir kebesaran Allah. Makna nur tu Allah Ta'ala zahirkan di atas bukit. Maka Allah Ta'ala kata tengok bukit tu. Kalau dia boleh, Allah Ta'ala kata fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tengok sama ada bukit tu sekali dia boleh tahan ke tak boleh tahan kebesaran aku ni. Nanti kamu tengok dekat atas bukit tu, katanya Allah Ta'ala pada Nabi Musa alaihi salam. Maka ketika itu falamma tajalla rabbuhu lil jabal, maka ketika itu Allah Ta'ala pun menzahirkan, mentajallikan, menghadirkan pada kebesarannya ke atas bukit tersebut. Apa yang jadi? Ja'alahu dakka, maka habis berhamburan, hancur, bergegar gunung tersebut, jadi pecah belah. Maka apa terjadi pula pada Nabi Musa bila dia tengok? Jadi pada Nabi Musa, wa kharra Musa sa'iqa, pengsan Nabi Musa, rebah Nabi Musa. Baru tengok kebesaran Allah, baru tengok gunung pecah, pengsan Nabi Musa. Maka katanya Nabi Musa alaihi salam apa dia? Qala subhanak, maha sucilah engkau, tubtu ilaika, aku berimanlah, wa ana awwalul mu'minin, akulah orang yang awal-awal dalam menyatakan iman pada engkau. Ataupun dalam arti kata yang lain, amantu billah, aku beriman pada engkau, aku yakin pada engkau, aku percaya pada engkau. Ini adalah peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita Nabi Musa ke? Bukan. Rasulullah ke? Lagi jauh bukan. Jadi apa hak kita dalam nak menyatakan di mana Allah, mana dia katanya Allah, Allah itu di tempat yang mana? Kita kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang tak masuk akal. Macam saya pernah tanya dululah pada tuan-tuan, macam mana nak jawab dengan perkataan yang dijawab Allah Ta'ala cipta kita, siapa cipta Allah kan? Macam soalan tukang masak ikan, siapa masak tukang masak? Siapa boleh jawab? Soalan tu sendiri dah tak betul. Soalan tu sendiri dah tak tepat. Jadi jangan bertanya siapa cipta Allah. Siapa cipta Allah tu memang benda yang tak pernah masuk akal. Sama macam kita kata siapa nak masak tukang masak. Tukang masak ikan, siapa masak tukang masak? Samalah soalan tu. Allah cipta manusia, siapa cipta Allah? Lebih kurang sama lah tu. Tak. Jadi bila mana kita ambil dalam bab kisah-kisah Nabi pun kita dah tak boleh nak menafikan pada melihat Allah Ta'ala itu tidak boleh dengan mata yang kasar. Lagi satu, bila mana kita melihat pada yang disebutkan sebagai kebesaran Allah. Allah Ta'ala ni Allahu Akbar. Akbar ni adalah satu kalimah yang paling besar daripada yang terbesar. Kalau kibar, besar. Kabir, yang besar-besar. Kalau akbar, yang terpaling besar. Itu maksud dia. Kalau akbar, adakah besar? Itu bahasa Arab ni dia kadang begitulah. Jadi bila sebut Allahu Akbar, akbar tu sendiri maksud dia hak yang paling besar dah, tak ada besar pada dia dah. Jadi
kita melihat semula pada kehidupan kita di atas dunia. Dunia ni dia ada banyak alam. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, ada alam nami, ada alam jamat, ada alam insani, ada alam haiwani, ada alam alam malakut, ada alam jabarut, ada alam ulwi, ada alam sufli, ada alam jabarut. Banyak alam ni, ada banyak. Bahkan sebahagian ulama menyatakan ada yang kata 600 alam, ada yang kata 1200 alam, banyak pendapat-pendapat ulama. Cuma dalam pembacaan saya, ijma'-nya kata alam ini ada 600. Cuma duk tang mana, wallahu alam, kita pun tak tahu. Cuma di bawah ciptaan Allah, Allah Ta'ala maha mengetahui pada sekalian alam. Cuma dalam banyak-banyak alam ini, ada yang disebut sebagai bumi. Dalam ni ada bumi. Bumi ini, bila kita tengok, di luar pada bumi, hak paling dekat dengan bumi adalah bulan. Bulan kita boleh nampak lagi tak? Boleh nampak lagi. Okey, baik. Lepas bulan, apa dia? Planet-planet. Planet-planet ni, yang kata planet ni, lebih besar dari bumi ke kecil pada bumi? Contohnya planet Uranus, planet Jupiter. Ini adalah planet yang lagi besar pada bumi. Cumanya sebab dia jauh, ribuan jutaan kilometer cahaya dia panggil. Jadi dalam kebesaran dia, yang setakat itu pun boleh tak kita tengok dah? Tak boleh nampak dah. Paling-paling pun kena pakai teleskop. Baru nampak coek tu. Tapi yang hakikinya punyalah besar mengalahkan bumi. Luar daripada planet-planet, luar pada planet-planet ada galaksi. Daripada galaksi dia panggil webs galaksi, sesawang galaksi. Maknanya galaksi ni bukan ada satu, dia ada banyak, dia macam sesawang. Dalam sesawang-sesawang ni, luar pada sesawang baru kita panggil bintang-bintang. Bintang ni besar benar, besar pada galaksi kita lagi. Cuma sebab kita ni jauh, jutaan tahun jauh dia, maka kita tak nampak dalam jumlah yang banyak, yang besar. Kita cuma nampak kecil-kecil. Hakikatnya bintang tu sendiri lebih besar, jangan kata bumi, dari matahari kita besar lagi. Matahari kita nak banding dengan bintang, bintang jauh lebih besar. Jahanam habis kita punya matahari. Tu baru dalam bab makhluk. Dan kesemua ini, kata Nabi SAW, di bawah langit pertama. Di bawah langit pertama. Hak ni langit bumi. Langit bumi tak kira. Ni yang kata langit 7 ni. Jadi bintang ni tadi, dia di bawah langit pertama. Jadi bila mana tembus langit pertama, maka Rasulullah cerita di dalam Isra' wal Mi'raj, langit kedua itu nak dibanding dengan langit pertama, umpama kita panggil cincin, panggil apa? Seutas ke panggil apa? Sekuntum. Bentuk, sebentuk. Sebentuk. Tak maaf lah orang jenis tak apa sekolah ni. Sebentuk cincin. Sebentuk cincin ni campak kat padang pasir. Yang sebentuk cincin tu adalah langit pertama. Padang pasir yang luas tu Rasulullah kata, hak tu langit kedua. Bayangkan, itu beza antara langit satu dengan langit dua. Bila Rasulullah naik langit dua, Rasulullah kata, benda yang sama berlaku. Langit kedua pula macam cincin yang berada di tengah padang pasir. Yang padang pasir tu langit ketiga. Sehinggalah naik sampai langit ketujuh, langit keenam terlihat seperti cincin, maka langit ketujuh seperti seluah-luah padang pasir, kata Nabi SAW. Hak tu pun kita tak boleh nak bayang dah. Sedangkan Allah Maha Besar, mana Allah besar lagi. Kita naik atas sikit, nama dia sebagai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ni, di sini adalah penghuni-penghuni daripada kalangan malaikat, sehingga kan Rasulullah kata, setiap daripada pergerakan dan perjalanan tidak ada yang aku lihat melainkan malaikat semua. Yang tengah ibadah, yang tengah zikir, yang duk macam-macam kerja. Ibadah semua ni, semua putih semua Rasulullah tengok di Sidratul Muntaha. Naik sikit pada Sidratul Muntaha, dia ada dipanggil sebagai sejenis air ataupun lautan. Di atas lautan tersebut barulah arasy Allah. Maka lautan tu tadi Rasulullah kata Sidratul Muntaha dan pada sekalian alam yang di bawah-bawah segala langit ni nampak seperti cincin, dan lautan itu seperti padang pasir yang cukup besar.
makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Sehinggalah arash Allah Ta'ala. Maka arash itu pula seperti padang pasir, hak lautan tu tadi seperti sebentuk cincin. Apa dalil yang mengatakan bahawa ada air di bawah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala ada sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, Allahumma salli ala Muhammad, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah Ta'ala sebut bahawa dialah yang menjadikan pada langit dan bumi di dalam masa-masanya. Yang disebut di sini fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Bila sebut 6 masa, kita tak tahu 6 hari ke, 6 jam ke, 6 minit ke, 6 saat ke, 60 tahun ke, wallahu alam. Tapi Allah Ta'ala sebut 6 masa. Dan arshuhu 'alal ma', yang mana arasnya itu berada di atas air. Itu yang kita sebut sebagai sebentuk seluah-luah lautan tersebut. Maka yang memegang arash Allah tu pula, kata Nabi SAW, ada satu malaikat, yang mana malaikat tersebut, kalau berdiri Israfil sebelah pada malaikat tu, Israfil hanya sampai pada tahap telinga dia. Berdiri atas bahu malaikat yang pegang arash, Israfil ni takat telinga. Sedangkan Israfil itu pula, bila mana kita tengok pada saiz dia, Jibril alaihissalam berdiri sebelah Israfil macam telinga kepada bahu. Jibril alaihissalam diri kat bahu, ni telinga. Dan pada sekalian alam ini pula, yang kata alam yang binasa ni, semuanya berada di dalam trompet malaikat Israfil. Bumi, langit, planet-planet apa benda ni, semua ada dalam trompet malaikat Israfil. Sekali dia tiup, mampu habis semua. Itu baru malaikat Israfil. Yang pegang arah Allah besar pada Israfil. Bayangkan arash Allah. Dan di atas arash Allah pula disebut sebagai kursiyun. Kursiyun ini adalah sejenis alat, sejenis benda yang diletakkan di atas singgah sana. Singgah sana yang bagaimana? Kalau tuan-tuan baca dalam ayatul kursi, Allah Ta'ala sebut, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Maksudnya di situ Allah Ta'ala kata, luasnya pada kursi Allah itu, katanya Allah, meliputi pada sekalian langit dan bumi. Sebahagian ulama menterjemah kursi ini sebagai bentuk ilmu dan pengetahuan Allah. Nak cerita, ilmu dan pengetahuan Allah ini lebih meliputi daripada langit dan bumi. Di dalam ayat yang lain pula, ketika mana Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ. Maknanya Sulaiman pun ada kursi juga. Jadi kursi ini apa? Kursi ini adalah, bila mana kita baca pada terjemah, dan sesungguhnya kami telah menguji Nabi Sulaiman itu dengan satu kejadian, dan kami meletakkan satu benda di atas takhta kebesarannya. Takhta ni apa? Takhta ni tempat duduk raja. Tempat duduk raja, adakah kita nak letak sesuatu yang lebih besar, atau kita letak benda yang kecil? Kita letak benda yang kecil. Dan sebahagian daripada ulama terjemahkan kursi ini adalah sebagai tempat meletakkan kaki raja. Raja dia ada satu macam batu, batu tu diletak kaki dia begitu. Itulah kursi. Kursi Allah sendiri tersebut lebih besar meliputi pada sekalian yang ada saya sebut tadi. Jadi cuba fikir, bagaimana kita kata kita nak melihat Allah, sedangkan kita ni habuk pun tak ada. Nak kata besar habuk pun bukan, nak dibanding dengan besarnya Allah Ta'ala. Jadi tang mana yang kita nak boleh nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah serba sedikit berkenaan dengan dalil-dalil dalam bab melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang disebutkan sebagai ainul yaqin adalah sebenarnya melihat pada merasakan kehadiran Allah, rahmat Allah di dalam sekalian masa dan keadaan. Itu dia panggil sebagai ainul yaqin. Bukannya orang tu dia boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang seterusnya adalah dikatakan sebagai iman haq, ataupun kita panggil haqqul yaqin. Iman haq ini adalah iman yang terjadi daripada musyahadah. Ini dipanggil sebagai maqam penyaksian. Maqam persaksian akan Allah itu dengan hati. Maka dikatakan padanya itu dengan haqqul yaqin. Maknanya dia tinggi sikit lah. Dia tinggi sikit daripada
iman ayan ataupun ainul yaqin tadi. Orang sebegini dah boleh kita sebut dia sebagai al-arif billah. Sebahagian ulama, tok guru, tak semua orang boleh layak kita bagi gelaran al-arif billah. Al-arif billah ni maksud dia apa? Kalau nak tanya pasal Allah, tanyalah dekat dia, tahu semua dia. Begitulah kita kata. Orang yang cukup kenal dengan hakikat kejadian yang Allah Ta'ala kurniakan di atas muka bumi. Tanyalah dia. Contohnya yang meninggal hari itu Pak Sumik lah. Pak Sumik tu ulama-ulama berikan kepada dia gelaran Al-Arif Billah. Tuan guru Pak Sumik. Tu satu bentuk kita kata kemuliaan lah, karamah yang dikurniakan Allah pada dia. Seterusnya adalah iman daripada hakikat. Iman daripada hakikat ini adalah iman yang jadi daripada keadaannya tiada memandang melainkan akan Allah jua. Orang sebegini dia panggil sebagai kamalul yaqin, keyakinan yang telah sempurna. Dalam erti kata yang lain kita panggil sebagai maqam fana. Apa maksud maqam fana? Maqam fana ini adalah dia dah tidak ada walaupun secubit kebesaran makhluk, kehebatan makhluk, tak ada dah secubit dalam hati dia. Yang ada cuma Allah Ta'ala sahaja. Dan dia dah tak nampak diri dia dah. Maqam fana ni, tuan guru saya sebut dulu, bagaikan orang yang telah tenggelam di dalam lautan. Ni maqam fana. Maksudnya dia dengan dunia ni dah terhapus dah. Sebahagian daripada hidup dia dah tak ada dah dalam dunia ni. Sebab dia dah kirim ke sana dah. Lagi setengah yang ada ni pasal dia masih bernafas je. Kalau bukan kerana dia masih bernafas, dia ni memang tak ada dah di atas muka bumi ni. Dia dah tak perlu apa-apa dah. Orang yang kata maqam fana ni sampai tahap dia tak payah bekerja. Dia punya tahap yakin dia tak payah bekerja, dia tak payah cari rezeki, dia tak payah buat apa-apa, tunggu satgi makan naik ada. Adalah cara dan kaedah dah. Contohnya yang pernah berdebat di antara Imam Syafi'i dan juga tuan guru dia Imam Malik. Imam Malik kata rezeki Allah Ta'ala ni kalau nak datang je, duduk pun datang je rezeki Allah Ta'ala ni. Imam Syafi'i kata dah, bab rezeki ni kita kena usaha tuan guru. Maka Imam Malik kata terpulang kalau begitu kita berselisih lah pendapat dalam bab ni, kata Imam Malik. Maka Imam Syafi'i ni dia macam geram lah, dia geram-geram. Dia kata tak apa, aku tunjuk kat tuan guru aku. Aku tunjuk kat tuan guru aku bahawa kalau nak mendapatkan rezeki kena berusaha baru boleh dapat. Sedangkan tuan guru dia kata bab rezeki ni tak usaha pun kalau Allah Ta'ala kata dapat, dapat. Jadi Imam Syafi'i dia pergi mengambil upah petik anggur. Ni kata ulama besar, petik anggur. Kita baru start je nak jual sayur malu dah. Tak. Imam Syafi'i pergi ambil upah petik anggur. Ambil petik, habis daripada selesai pekerjaan dia tu, maka tuan kebun tu bagi upah dekat dia segugus anggur. Bagi upah. Ni upah kamu lah, ambil lah anggur ni sebagai upah tadi petik anggur. Oh, Imam Syafi'i gembira. Dia kata, tengok betul tak pendapat aku? Aku kata dah. Sebab kalau usaha baru dapat rezeki. Lepas tu dia pun nak pergi jumpa Imam Malik. Bila pergi jumpa Imam Malik, dia nak bawa lah anggur tu tadi. Bila dia bawa anggur tu tadi, adakah dia makan seorang? Dah, dia bawa-bawa. Dia kata, nah Tok Guru, nampak? Kan betul aku cakap, kena usaha. Nah, makan. Tuan guru dia sengih. Imam Syafi'i tanya, apa siapa tuan guru sengih? Dia kata, nampak gayanya aku pun betul juga. Kenapa? Imam Malik ada tak bekerja? Tak ada bekerja. Imam Malik ada petik anggur tak? Tak ada. Tapi dia dapat tak makan buah anggur? Dapat. Ini kata maqam fana. Nak bagi faham lah. Maqam fana ni sampai satu tahap, dia tak heran dah. Ada kerja ke, tak ada kerja ke, ada duit ke, tak ada duit ke, satgi ada lah mai. Tapi orang begini khusus lah, janganlah kita buat perangai begini. Nah, orang begini dia ada khusus, dia ada ciri-ciri tertentu lah. Hanya dia sahaja yang memahami pada martabat dia tu sendiri. Ni dia panggil sebagai orang yang maqam fana. Dia tak nampak selain pada Allah Ta'ala. Diri dia pun dia tak nampak dah. Wujud pada diri dia pun tak nampak dah. Ini dipanggil maqam fana. Ataupun yang keenam, katanya Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Al-Hikam, dipanggil sebagai maqam baqa. Maqam baqa ni keseluruhan pada rohani dia dah tak ada dah pada dalam dunia ni. Tak ada dah. Macam tadi separuh. Yang ni keseluruhan dia kirim habis dah kat sana. Jadi dia anggap apa diri dia? Dia anggap diri dia hanyalah boneka yang dimainkan.
Allah Ta'ala yang melakonkan dia di atas muka bumi ni. Dia ni buat je apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Terima saja apa yang Allah Ta'ala jadikan. Dan orang yang ada maqam baqa ini, dia tidak akan sesekali mengambil endah pada apa yang dia rasa. Di antara ciri-ciri dia adalah, orang ini, dia mengasihi pada sekalian makhluk, mahupun makhluk tersebut adalah makhluk yang cukup bermudaratkan. Contohnya apa? Macam kita dengar dalam kitab Manaqib Imam, ya Allah SWT, Manaqib Tok Kenali. Tok Kenali, kan kaki dia di mamah ulat. Bila mana dia nak mandi ke sungai, dia ambil ulat tu tadi, dia kutip satu-satu, dia buh dalam tempurung. Dia buh dalam tempurung, dia letak tepi. Lepas tu dia mandi. Bila habis lagi dia dah mandi, dah bersih, dia ambil balik tempurung tadi, dia ambil balik ulat tu, dia letak balik kat kaki dia. Orang tanya dia, pasal apa buat begitu? Dia kata, kaki aku ni dah jadi rezeki untuk dia. Dia pun nak makan juga. Kita boleh buat begitu? Ni kita kata makan bakak ni. Ataupun COVID lah main kat kita. Kita kata, tak apalah, dia pun nak ada tempat tinggal. Nak buat macam mana ada, dia pilih paru-paru aku, biar pi ya. Boleh kita buat lagu tu. Tu makan bakak. Makan bakak ni, dia sikit pun tak fikir pasal diri dia. Dia akan kasih pada sekalian makhluk, sebab dia kata apa? Ini kan ciptaan Allah juga. Kenapa nak zalim dia? Kenapa nak benci dia? Walaupun dia tu jahat, walaupun dia berbisa, walaupun dia buruk, dia kan ciptaan Allah. Kita pun ciptaan Allah. Apa beza? Ini kita sebut sebagai makam baqa. Jadi hanya Allah yang wujud hakiki, makhluk padanya wujud majazi. Dan dia ini menjaga sekalian hubungan dengan sekalian alam dan sekalian makhluk, kerana dia kata ini semua adalah hak Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan membawa manfaat dan juga membawa kebajikan kepada diri kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.